minta tolong hurai apakah air mutlak dan air musta'mal. Ya tegi masalah air itu kalau tegi masalah air itu ya air terbagi kepada 4 bagi kan? 4 bagai. Yang pertamanya air hak suci lagi pula boleh menyucikan yang lain. Lepas tu tidak makruh kita nak istiqmah nak guna air tu. Kenakan air mutlak tu. Air mutlak air hak yang dilepas daripada air hak yang lazim kita misal air hak basuh air apa kita tahu air anyo. Kita ambil air boleh lah. Kita tak air hajar perak. Mesti kena air kata airnya. Tu air hak lazim. Air apa tu air Fanta. Air apa air tebu. Jika nak kena air baru pahal. Yang betul tak pahal kan? Ada pun air hak air mutlak air ni hak yang dilepas daripada air hak lazim hak tetap. Kait hak lazim mesti kena kait. Kalau tak kait tak pahal. Kait tak dapat tidak mesti kena kait. Mesti. Tu kait hak lazim. Dia nak keluar hijau tu lebih kait hak tak lazim mana? Kata air telaga, air sungai, air caruk, air laut hak tu tak lazim kait. Sampai buat air lagu kita ambil boleh lah tak pak. Orang dah tanya orang kita apa air. Bosnya kita tanya ambil mana? Ambil lagu nak tanya ke datu ya. Panggil air aja lah apalah. Tu air mutlak. Tak boleh bersuci tu. Adapun kalau air tu hak tidak mutlak, hak mesti kena kait hak lazim hak tetap tu. Potong air tu lah tu. Air yang tersebut tu tak boleh bersuci lah. Tu orang panggil bukan air mutlak tu. Air mutlak ni air hak dilepas daripada air hak yang tetap yang lazim tu. Hak tak lepas tak boleh kait tu. Mesti kena kait orang ke kata air apa-apa. Maka air tu suci lagi pula boleh menyucikan. Lepas tu air hak tidak dimakruh kita nak istiqmah ya. Dia nak pergi kepada air yang kedua. Air yang kedua bahagi yang kedua tu air tu apa? Air hak suci lagi pula boleh menyuci tapi makruh kita istiqmah ya mana? Air hak boleh timbul beledi tu, timbul besi. Lepas tu kita pergi jumpa negeri hak panas-panas, pun negeri Mekah ni apa nak. Kalau pak kita ni tak apa. Atau air tu makruh kita nak istiqmah bakar tu. Apa? Dia jirim besi tu baik dari air tu, lepas tu kita pergi guna-guna, dia masuk dalam tubuh kita, dia minta kat penyakit balai ke apa lagi hari. Kita seri itu ke makruh guna tu. Air suci lagi pula menyuci. Boleh menyuci tapi makruh kita guna. Air ada cuma panas. Tapi ya kait di negeri hak panas pun negeri Mekah dinon. Negeri ku Arab ni. Jaziratul Arabi ni. Ada pak kita ni panas tak sungguh tak apa kak. Dia tak ada tubik jirim dia tu. Pergi kuda air hak kita nak kecek ke apa? Sekali lagi air musta'mah. Mungkin kita minta wihurai apakah air mutlak dan air musta'mah. Maka masuk dia kata air mutlak sana itu di antaranya air apa? Hak orang panggil air mutlak. Air hak tu gelang ni air hujan atau air mutlak tu. Air laut walaupun masing pun panggil air mutlak. Boleh kita nak main air laut walaupun masing tak apa. Air sungai. Air telaga, air mata, air nu himak tu. Salji tu. Himak. Kita ambil dalam bujur kita bau panas jadi air. Kita boleh kita ambil wuduk dengan air tu. Atau air hujan manik ke apa ni. Atau air hak tu masuk gulung air mutlak aja tu. Hak air hak ada air hak lazim tu di antaranya air sana. Air Fanta, air mani tu, air soya, air apa ikut tu. Tu tak boleh bersuci lah dengan air tersebut.